boleh menyebabkan mati. Macam contohnya period tu tak habis turunkan, darah haid tu tak habis keluar, pun boleh menyebabkan puan punya semut tu mati ke. Ya, so boleh monitor dululah period macam dia. Kalau sakit sangat, kena makan ubat tahan sakit, makan je, tak ada masalah. Sebab ubat tahan sakit tu kalau kita makan hari-hari, makan masa sakit sangat je. So, kena bersama juga consistently, start hari ke-12 macam tu, selang-selang sehari. Habis daripada period tu kan, hari ke-12, lepas tu selang-selang sehari tu bersamalah sampai dia nak dapat period lagi sekali. So saya tak nak macam, sebab ada orang macam salah anggap kita suruh ulang-ulang spontan ni, dalam masa tu dia tak ada pun bersama. Sebab ni, ini hanyalah one point punya spontan. Kita bukannya, sebab kan spontan setiap kali dia dikeluarkan, dia akan produce balik yang baru. So setiap tu, dia punya kuantiti dan kualiti tu berbeza-beza. So boleh jadi masa sekarang ni nampak macam tak berapa bagus, mungkin ada yang masih dia tak biasa kita dia bagus. Sebab tu saya kata